Assalamualaikum pada sahabat semua. Okey, kita pun dah lama tak bersua, bersua di channel Abang Iwan ni, Metal Detector Junkies Malaysia. Okey, dah lama kita tak MD juga. Okey, hari ni saya bersama Abang Un lah. Kita nak MD di satu tempat yang menarik lah. Okey, jadi hari ni memang kita punya program untuk MD sajalah buat metal detector. Okey, kita pakai topi Malaysian Metal Detector. Okey, jadi kita akan ber-MD lah hari ni, sepuasnya. Mungkin kita akan stay tempat tu sampai esok, ataupun mungkin kita balik lah. Okey, jadi terima kasih dah selamat menonton pada support terbaik, mantap. Okey sahabat-sahabat, kita dah sampai di JT. Kita hari ni kita nak pergi pulau lah. Pulau, nanti kita bagi tahu lah pulau kat mana kita nak pergi ni. Tapi dalam area kawasan-kawasan sini je, tak jauh pun. Okey, jadi Ustaz dah bawa barang-barang dia dah. Macam-macam kita bawa lah untuk MD . Okey, harap-harap kita dapat emas lah untuk malam ni. Mudah-mudahan kita dapat emas. Akan bergerak ke pulau. Kita akan MD dekat atas pulau. Baik, terbaik, mantap. Kita berehat dulu. Sekejap lagi kita MD lah. Penat lah. Letih-letih. Jadi kita rehat dulu. Sekejap lagi kita MD lah. Bersama Abang Riun. Abang Riun. Abang Riun Okey. Kita dekat mana ni Abang Un? Okey, sekarang kita berada di Pulau Besar Melaka. Okey, pulau yang dikatakan tempat-tempat persinggahan para ulama lah buat ketika dulu. Okey. Tapi di sini juga terdapat kawasan perkemahan dan pergelahan buat masa sekarang lah, yang sedang dinaik taraf. Okey, so datang ke Melaka jangan lupa singgah ke Pulau Besar Melaka. Okey, tapi datang ke sini selalunya bayaran berapa? Naik bot RM5. Okey, kalau sebut nama saya free. Sebut nama saya free. Abang Iwan bayarlah. Bayarlah. Kalau bayar lesson satu pun kita naik 7 orang dalam 120-130. Okey. Pergi dan balik. Okey. Kita balik baik, mantap. Express boat. Okey, kita berada di Pulau Besar Melaka. Okey, jadi hari ni kita lepak-lepak dengan bau, lepak-lepak cari barang lah kalau ada lah. Kalau tak ada barang tak apa, kita lepak dah sekadar dekat sini. Okey, mantap. Kita dapat satu barang menarik Dapat duit lama satu. Rasa VOC kot. VOC VOC. Oh, kita dapat ni satu VOC. Bawah VOC VOC. Atas je. Atas sini. Dekat sini jauh sangat. Satu VOC VOC. Jadilah satu VOC. Apa barang baik Ada barang lah sini. Kita jumpa juga ni macam apa, pinggan mangkuk lama. Sepian dia. Okey, ada barang kat sini. Okey, bukan rupanya tembaga tembaga, bukannya barang lah. Sepian Islamik. Kita dah dapat pecahan dia ni. Boleh pecahan dia. Mungkin pinggan mangkuk pecah, sayang lah, pecah. Mangkuk yang pecah. Tak ada bang, pinggan mangkuk. Pinggan mangkuk lama. Kita dapat satu dia betak. Betak kat pantai ke pantai. Dalam dalam gila dia betak Betak satu dia betak. Cina dekat kawasan yang tadi dapat dia betak kat dia Cina satu barang banyak kat sini, tapi kita kena cari pelan-pelan slow-slow Cina. Sini Cina. Cina Melaka Cina Melaka. Hey,
Okey, sahabat semua, semalam kita MD tak ada hasil sangat. Jadi kita akan balik lah. Semalam kita ada pergi Masjid Ilmu lah, kasidah lah dekat sini untuk sambutan awal Muharram. Semua terima kasih dah selamat menonton tapi kali ni tak ada apa-apa lah dekat sini. Jadi kalau nak ber-MD kat sini, saya rasa macam kurang barang lah. Kurang barang dekat Pulau Besar ni, Melaka lah. Okay, jadi terima kasih dah selamat menonton pada semua. Baik, mantap. Bersama Abang Riun.